Hari ni kita nak buat pemasangan meja belajar guys. Yang ni upgrade version punya sebab dia ada dinding guys. Okey, nampak dia punya material ni jenis kayu guys. Ini semua kayu guys. Okey, dia ada bagi dia punya instruction manual ni. Kita just follow je. Dia ada bagi dia punya screw nut semua ni dengan dia punya screwdriver ni. Okey, kalau tengok sini dia dah ada lubang kat sini kan. Sini pun dah lubang. Jadi kita tinggal masuk, lepas tu kita screwkan je. Okey, nampak kita dah jadi dia punya tapak ni. Kita pasang untuk yang belakang ni pula Okey, ni untuk yang merak atas guys. Kita akan buat atas, baru kita akan sambung Okey, baru kita masukkan dekat dia punya lubang yang kita masukkan tadi. Okey, dah siap pasang. Kita tinggal letakkan dia punya rak ni dekat atas ni. Lepas tu kita akan screw Dia ada 6 lubang kat sini. Okey, selesai pemasangan meja study anak korang Sini korang boleh letak punya buku. Tapi yang ni tak ada kursi kan Nanti kursi korang boleh beli asing Nak pasang pun senang. Kat mana korang nak dapatkan meja study, meja PC untuk anak-anak korang. Harga memang murah, korang boleh tekan link